Kali ini sangat kebetulan setelah White House suruh tindakan tegas terhadap Selat Hormuz. Amerika jadi lagi kes tembak-menembak. Kali ini kes tembak tu pergi sasar dekat Presiden Amerika, Donald Trump. Cuba tengok atas ni. Okey, cerita dia gini, di Washington DC lah, ibu negara Amerika. Masa tengah buat sidang media. Okey, Trump, bini dia, Melania Trump dengan setiausaha negara, Marco Rubio. Semua ada kat situ belaka. Okey, jadinya tiba-tiba ada seorang mamak ni bawa masuk senapang patah. Okey, lepas check-in rupanya ada lagi banyak senjata sekali. Dia tu pergi dekat pintu security, lepas tu terus lepaskan tembakan. Jadi mamak tu dah kata kena tangkap dah. Okey, lepas tangkap Trump, Tubik kata program akan diteruskan. Dia kata tunggu siasatan daripada FBI, iaitu Biro Siasatan Amerika lah. FBI nanti buat keputusan. Lepas tu buat masa tu dia anggap serangan ni jenis buat seorang-seorang. Suspek lelaki tu yang katanya umur 30 tahun je, berasal daripada California. Jadi dulu Trump pun pernah kena serang. Kes dulu pun jenis buat dengan seorang-seorang ni lagu ni juga. Cuma persoalan dia, apakah terjadi dekat Amerika ni? Okey, kenapa makin kerap terjadi serangan ini terhadap Presiden Amerika sendiri, itu Trump. Okay, jadinya sebenarnya sebab utama rasanya pasal tak puas hati lah dalam kalangan golongan tertentu. Terutamanya orang panggilnya puak liberal, puak kiri liberal. Jadi bukan semua rakyat Amerika tak puas hati, tapi kumpulan ni sahaja. Contohnya Trump, saya tengok dilihat lawan LGBT, dia lawan pendatang harai. Lepas tu banyak polisi lah, dia hak tak sehaluan dengan set ni lah. Jadi tambah lagi dia lawan konsep globalisasi tertentu. Cuma golongan ni memang jenis tak suka lah. Kita tengok dalam Amerika ni presiden tak boleh buat suka hati dia buat, sebab ada sistem semak imbang. Sebab dia negara demokrasi undi rakyat. Lepas tu rakyat Amerika ni memang jenis berani nak lawan lah kalau jenis tak puas hati. Ni kiranya dah kali yang ketiga Trump kena ancaman lagu ni. Kali pertama telinga dia kena tembak. Kali kedua ada orang rancang serang tapi kena tangkap awal. Ni mari kali ketiga. Walaupun kisah dia belum pastilah betul-betul sasaran dia terhadap Trump. Tapi ada juga orang kata mungkin ni drama hak sedih buat sebab nak dekat pilihan raya midterm pengah. Tapi berasa tak berapa logik sebab pilihan raya ni orang undi wakil kawasan. Saya fikir pasal performance kerja, ekonomi, sekolah, pasal kehidupan harian. Jadi bukan fokus sangat kepada Trump. Dan lagipun dalam sejarah parti hak pegang presiden ni memang payah lah nak menang besar macam midterm election yang akan bakal dilancarkan ni. Berasa kesimpulannya dia gini, besar kemungkinannya tindakan individual. Setakat ni kawan rasa lagu ni lah. Kalau apa-apa perkembangan baru, stay tune lagi. Okey, jumpa lagi. Bye.